Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Yongyap merupakan gunung ke-6 yang tertinggi di semenanjung Malaysia dengan ketinggian 2168 meter dari aras laut. Digelar Yongyap yang dipercayai berasal dari perkataan orang asal tanah Melayu. Yong bermaksud gunung dan Yap bermaksud jauh. Jadi memang padanlah gunung ini terasa sangat jauh untuk didaki sampai ke puncak. Namun pada aku, tak kiralah gunung itu dekat maupun jauh, gunung tetaplah gunung. Tiada gunung yang mudah untuk kita tawan. Puncak itu adalah bonus jika kita dapat jejaki. Namun percayalah, yang menjadikan pendakian kita ini penuh bermakna adalah perjalanan itu sendiri. Dengan siapa kita berhabis masa sepanjang trip, apa peralatan, bekalan yang kita sedia dan gunakan sepanjang pendakian, penat, lelah, jatuh, bangun, gelak tawa. Percayalah, itu yang akan kita kenangkan dan ingat sampai ke bila-bila. Takkan lari gunung yang didaki, takkan hilang puncak yang dituju. Ada rezeki, insya-Allah pasti akan kita gapai. Apa yang mampu kita lakukan hanyalah berusaha dan berserah tawakal padanya. Tidak lupa Justice for Zara Khairina. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Trip kita bersama Ais The Builders ke Gunung Yongyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita di channel Ais The Builders. Kali ni trip kita nak pergi ke Yongyap. Okey, Yongyap masuk lalui Kampung Rasli Bos Lenggil, Kelantan. Sekarang ni masih di Sarang lagi, dekat Johor lagi. So berhenti singgah di Masjid Bulai ni. Kita solat asar nanti kat sini plannya. Baru kita masuk highway, lalu plus highway kita keluar di Sempang Bulai, baru pergi ke lodging. Meeting point kita nanti dengan guide dekat R&R Lodging. Okay, doakan kita orang selamat. Assalamualaikum. Okay, pukul 12.30 malam kita sampai dekat R&R Tapah. So kat sini lama tak singgah sini. Jadi ceritanya ada seorang ni teringin nak makan roti canai pula. Mana maunya roti canai kat R&R. Pusing lah kita tadi. Roti canai tak ada, dah kena lecikang. Dia tak makan roti bakar. Lecikang sejuk-sejuk malam-malam. Dia kata aku pertama tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, 3 pagi sekarang kita berhenti tepi jalan sekejap kat kawasan Kampung Raja. Bawah tu sana boleh nampak Cameron Highland. Nampaklah lampu-lampu dia semua. Cantik tengok dari sini. Tapi rakam pakai kamera tak nampak jelas. Okeylah, rasakan suasana je. Pukul 3 pagi kat sini, sejuk. Okay, jom sambung perjalanan lagi, pergi ke lodging. Okay, sampai di R&R Eco Lodging pukul 3.25 sekarang. Ni ada tandas. Pergi tandas dulu. Kedai makan semua kat sana, tapi belum ada yang menjual lagi. Okay, surau dia kat sini lah. Tadi tu tu signboard dia. Ni surau dia. Ni tadi tandas. Okay. Surau perempuan, surau lelaki kat sini. Kap. Ini masuk dia. Ni aku tipe apa saya bawa 65 orang. Main kat tu. Okay, pagi di R&R Eco Lodging. Sementara tunggu guide sampai, kita kemas dulu, final check barang apa nak bawa, barang apa nak tinggal. Okay, so nanti kereta parking kat sini, 4-wheel datang ambil, baru kita pergi starting point. Okay, kat sini ada kedai runcit. Boleh beli barang-barang apa ada. So ni makanan dah ada. So untuk kat sini
parking kereta kat sini lah. Parking kereta kat sini cuma ada bayaran lah. Dia orang kutip RM10 untuk 3 hari. Lepas tu untuk yang nak masuk kat pos Kampung Renggil orang asli tu, kena ada diorang, orang asli tu, wakil orang asli kampung tu, dia kutip satu kepala RM5 sebab dia orang buat jembatan kat sana lah. Kira tol lah tu sebenarnya. Bayar je lah satu kepala RM5. Okay, so 4 wheel kita dah siap. Jom ambil bag, loading. 8.52 sekarang. Kita dah ready nak bergerak. Duduk belakang. 3 orang duduk belakang. Ada 4 orang duduk dekat dalam. Okay, line up kita hari ni 6 orang dengan seorang guide. Okay, bergerak. Let's go. Dia dah start masuk jalan off-road ni. Boleh tengok lah keliling ni, tepi-tepi kebun-kebun sayur. Suasana Cameron. Tengok kat atas semua sana tu kebun-kebun sayur. Jalan tengah construction. Air ke atas. Kita dah memasuki kawasan kampung. Okey. Inilah dia. Ni rumah-rumahan ni orang ada surau tadi tu. Ya. So, 4 wheel akan drop kita kat sini. Pintu rimba. Ni pintu rimba. Hello. Yong Yap. Gunung Ala. Timbang White. Ni dia punya signboard. Jom kita turun dulu. Okay, so sekarang kita berada dekat sini. Kampung Sungai Renggil Lodging. So kita akan pergi naik Timpai YY. Lepas tu kita akan pergi ke Belumut. Plan malam ni kita tidur Belumut. Esok baru pergi Tok Nenek. Lepas tu Bubu, Yong Yap. So daripada Yong Yap nanti baru patah balik sini, turun sini balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan pergi ke trip BTN YY. Okay, pukul 9.38 sekarang. Okay, kita nak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, grouping dulu. Doa by Haji. Okay, alhamdulillah. Lepas doa kita bergerak. So ada satu grup lagi ni. Grup ni 18 orang. Diorang 2 hari 1 malam. Diorang pergi ke Tok Nenek. Diorang akan turun. Okay, kita memasuki gerbang bermulanya pendakian. Inilah yang tadi orang asli tu claim jembatan ni diorang buat. So diorang charge satu kepala RM5 lalu jembatan gantung ni. Proper lah jembatan ni, besi gantung macam ni. Bawah ni sungai.
Sungai yang cantik. Ini dah ada kolam. Okey, sana tu pipe air. Dia ambil punca air pada atas, bawa turun dekat perkampungan diorang kat bawah sana. Jom sambung jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Ais The Builders. Terima kasih kepada korang yang ada follow aku. Dan kalau bagi pada korang yang baru je jumpa channel aku ni, boleh minta tolong lah untuk subscribe. Dan boleh share lah, kod-kod lah kalau bermanfaat kat orang lain, so bolehlah sebarkan. Okay, trip kali ni special sikit sebabnya sikit je kita orang line up ni 6 orang je. Campur guide seorang, so total 7 orang. Kita nak buat TNBYY, Tok Nenek, Bubu dan Yong Yap. Singkatan dia lah tu, TNBYY. So hari ni daripada Pos Rengel tadi tu, kampung asli tu, kita start hiking. Hari ni kita menuju ke Camp Belumut. Jangan tidur di Camp Belumut. Esok baru kita shoot daripada Camp Belumut pergi ke Tok Nenek, lepas tu Bubu, Yong Yap, turun balik kita pergi ke Camp Agas. Tidur di Camp Agas pula malam kedua. So memang kita akan pikul back ni lah sampai habis nanti. So 6 orang ni semua member lah. 4 orang ni daripada kawan-kawan tempat kerja. Dan kita dapat lagi 2 orang tu pun kawan yang sebelum ni ikut trip aku pergi ke CBL. So ini je lah yang dapat. Syukurlah nak jadi juga trip kali ni. Plannya sebelum ni dah plan nak cancel lah, tapi itulah alhamdulillah mudah urusan, kita jadi juga pergi. Alright, so masih awal lagi lah ni, baru 5 minit berjalan daripada bawah tadi. So far track dia macam ni lah. Right, so tu baru nak masuk ke, nampak gerbang hutan. Okay, right, kat depan nanti aku update lagi. Jembatan kayu lagi. Sini baru nak start pacak sikit. Laluan ni motor pun ada lalu ni. Kesan tayar motor ada. Okay, lalu jambatan lagi. Ke bawah ni sungai. Cantik lah air dia jernih. Okay, tenang sungai. Okay, diam tak diam dah 30 minit berjalan dekat. Okay, kat sini boleh tahan lah. Dia punya pacak. Dia punya bukit tu lah. Sebiji lah macam Bukit Nanas dekat Korbu sebelum ni. Cuma sini lapang sikit. Okay, dekat sini dia punya marking pakai macam ni. Okay, reflektor. Dia tampak kat pokok. Oh, suasana trek macam ni aku teringat dekat Semeru dulu lah. Dia punya tempat rehat. Lapang macam ni. Depan ni curam. Cuma beza dia, aku baru nak cakap kalau kat Semeru dulu tempat rehat macam ni, ada pondok orang jual buah-buah potong dengan jual air. Tapi sini pondok, tak tahulah orang asli buat apa kat sini. Oh, nice. Ya, pondok buat daripada buluh. Oh, tempat rehat. Oh, cantik. Ada bench macam ni. Tempat duduk.
Member sedang ambil footage untuk TikTok. Boleh follow dia ni, Izharuddin TikTokers. Bukan besha-besha. Okay, lepas take 5 kat sini kita gerak sambung jalan lagi. Kejar Haji kat depan. Haji laju sangat tu Haji. Okay, duduk kat taik datang. Ni apa dah ni? Jalan. Ada lagi kawasan lapang kat sini. Dilapangkan, pokok semua tebang kat sini. Ada lagi sini pondok orang asli. Okay. So yang tadi tu, kawasan yang lapang dia orang tebang tu sebenarnya orang asli juga punya kerja lah. Diorang nak buat kebun, nak tanam pokok apa tak tahu lah. Dia nak usahakan kat situ. Trek ni tepi sungai je. Nampak tu sungai dia cantik. Okay, dah jumpa. Ni sungai kita kena cross. Okay. Boleh tahan laju air dia. Mana? Sana? Sana, Den. Ni Iqbal kata sana. Boleh sana ke? Ha? Ada crossing tak? Crossing tak? Nanti ada jambatan. Ada jambatan. Baik, tu dah list. Jom, jalan. So, tak jadi lalu sungai ni tadi. Sebab guide kata depan ni ada jambatan. Jauh sikit lah corner. Tapi sini kena merangkak sikit lah jalan ni. Sebab dia tak cukup bersih lagi. Beg tinggi, besar, macam tu, lagi payah sikit. Besar sikit. Tengok macam tu je pun dah tahu dah, saja-saja 30 kilo. Kita terus jalan. Okay, ada lumpur sikit sini, lecak. So tak hati-hati, tenggelam. Okay. Ni kira dah start main kotor lah ni sebenarnya. Betul tepi sungai. Tengok sungai tu, subhanallah, cantiknya sungai dia. Memang cuci mata lah sini. Cuci mata tengok sungai dulu. Esok kita cuci mata view Gunung Ganang pula. Okay, kita menyusuri sungai tadi. Dah sampai kat sini. Ini simpang Y ni. Camp Sungai Y besar. Itulah. Sebab apa Sungai Y? Sungai dia macam bentuk Y ni. Sana Y. Beratur nak lalu. Ada tol. Tol dia kat sana tu. Berada baju kuning tu. Dia tengah pacak kamera. Ada AES. Cantik jembatan dia. Sungai dia nice. Cantik. Subhanallah. Mantap. Okay, kita dah sampai di camp Sungai Y. Sini 900 meter dari aras laut. Okay, macam biasa lah.
nak sampai dekat sungai. Kita letak beg, main air jap. Incredible Porter. Tengok lah. Iqbal Porter kita. Dia 3 in 1 hari ni. Sebab grup kita tak ramai, 6 orang je. So ada seorang je guide. Dia lah guide, merangkap chef sekali pun dia. Lepas tu dia ambil ada porter lagi grup sebelah. Okay, tolong. So memang dia lah. Tengok beg tinggi je ni 30 lebih kilo sehari ni. Pukul 11 kita meninggalkan Camp Y menuju ke Camp Lengkuas. Dalam 3 km lebih kurang sejam setengah lah sampai ke sana. Melintas jembatan balak kayu. Okay, trek daripada Camp Y tadi nak ke Camp Lengkuas ni, dia banyak buluh melintang-lintang jalan macam ni. So kena buat aksi komando sikit lah kadang-kadang. Kena tunduk, merangkak. Yang ni dah ditebas, dah bersih dah. Okay, lagi melintas sungai tapi melalui jembatan lah. Bagus lah sini, banyak jembatan buat memudahkan pendakian. Ini lalu kayu balak. Ini sampah sarap bekas kepala air biasanya kalau macam ni. Sudah jadi laluan dah balak ni. Hutan Lengkuas. Banyak pokok lengkuas kat sini. Ini salah satu lagi pokok rotan berduri. Besar pokok rotan ni. Melintang tengah jalan. Kena tunduk sikit. Kalau tak sangkut kepala, sangkut beg. Oh, sakit. Sana merangkak lagi tu. Ada buluh. Sangkut.
Dua halangan sekali kat sini. Kayu melintang, kena merangkak. Lepas tu ada duri kat sini. Ada potensi sangkut beg. Oh, sangkut. Oh, sangkut lagi. Tak lepas. Apa yang sangkut ni? Oh. Terpaksalah potong. Okay. Inilah yang sangkut tadi. Lepas. Kalau terpaksa je baru guna mini rainbow. Dia. Duh, banyaknya sangkut-sangkut. Dah macam kanopi lah rasa jalan sini. Tertutup semua. Beza dia cuma sini kanopi dengan buluh. Kalau tak buluh, lengkuas hutan ni. Okay lah, at least redup. Betul lah kata Atuk Korga, Atuk Guide Korbu. Dia kata nak hiking ni, kalau tak payah nak susah-susah training lain. Training squatting je. Salah satu dia macam ni lah. Dekat dalam trek ni, aduh, bila banyak macam ni. Dah macam squatting lah ni. Jalan nitik, mengangkang, tunduk-tunduk. Aduh, sakit sangkut ni. Ni macam corner baring ni. Allah Akbar. Alhamdulillah, lepas. Ada merentasi sikit anak sungai. Sungai yang lecak. Melalui titian. Okey, ambil lepas. Kok ni besar. Kok pisang besar, pisang. Merangkak lagi sekali. Ada lalu mini pematang. Kiri kanan ni gaung tadi. Ada lagi lalu titi pokok balak. Lama dah balak kat sini.
Bawah ni sungai. Banyak lagi pokok pisang. Ini ada jantung dia. Mesti ada buah. Ya, tu dia buah. Pisang. Luan menurun sikit. Ada anak sungai bawah tu. Macam biasa ambil peluang basuh kaki. Lagi. Lagi sungai nak dilintasi. Lepas daripada sungai tadi tu, alhamdulillah kita sampai di kem Lengkuas. Baik. Kem Lengkuas, kita sampai kat sini pukul 12.13. Okey. Puasnya. Cepat 15 minit lah daripada yang dijangka. So kat sini kita rehat makan tengah hari. Dua brother kita ni padu, shooter kita ni. Dia jalan, hui. Buka jalan, dia menonjol. Bagi kita yang kat belakang ni follow je, ikut. Jom makan. Makan tengah hari kita kat kem Lengkuas ni. Pack food yang kita bungkus dekat bawah tadi tu. Aku bungkus nasi dengan ayam sat merah kot. Lepas tu dengan sambal apa lah, sambal tomato, bawang kot tadi. Dengan kuah kari. Okay, bismillah. Okay, pukul 12.45 sekarang. Dah lepas lunch. Makan. Kita bergerak daripada kem Lengkuas nak pergi ke kem Hari. So dijangka dalam 1 jam daripada sini. 1 jam atau 1 jam setengah lah paling lambat pun. Jom jalan. Bismillah. Oh, memang banyak betul lah nak kena tunduk-tunduk merangkak ni. Ini memang kena prepare kuda-kuda ni. Kuda-kuda mau kuat. Okay. Trek laluan tepi sungai. Sejuk mata memandang. Okay, follow this way. Don't go any other way. Memang agak taktikal lah laluan tepi sungai ni. Sungai, kejap masuk, kejap keluar. Oh, lalu bawah celah-celah akar pokok. Ada pokok pisang tumbang. Takut dengan beg.
Tak maaf pokok. Kita sampai di campsite. Campsite apa ni? Betul. Tapi kita terus lagi jalan. Sekarang pukul 1:06. Tengah hari. Lagi sikit menuruni bukit. Bawah tu ada sungai. Lepas tu kena naik balik sana. Ada mencanak sikit kat sini. Naik. Lalu tebing. Bawah tu sungai jauh. Naik lagi, memasak lagi. Kita jumpa di puncak kejayaan. Take 5 jap kat sini. Lepas mendaki tadi daripada bawah tu. Oh, jauh juga. Boleh tahan. Kopi. Sampai sini. Lepas ambil angin sikit Take 5 sini. Berapa? 1:18 sekarang. Sambil-sambil kena coki-coki, sambung jalan. Awas laluan sempit. Laluan sempit lalu lurah batu. Oh, okey. Lagi satu corner baring lepeh. Okey. Kena sengit 25 darjah. Lepas. Satu lagi. Ini nak kena mencangkung pula. Allahu Akbar. Ada lagi sungai. Kita lintas. Sini ada signboard. Awas lintasan sungai di hadapan. Sinilah dia, bukan kat depan. Tapi best spot ni. Sungai. Ada signboard je ni, ada sofa. Oh, memang kena take 5 kat sini. Lepas take 5 kat lintasan sungai ni, pukul 1.35 sekarang. Kita sambung lagi perjalanan menuju ke Kem Agas. Ada lagi sungai. Lepas sungai, sungai lagi. Memang setakat ni hari pertama ni meriah dengan sungai lah.
Pacak balik ke atas. Sungai lagi melintas. Okey, kat sini ada spot kamera Jabatan Perlihatannya yang biasa lah, kiri kanan AES. Okay, so alang-alang kat sini biasa kamera tu ambil gambar kan. Ambil gambar dengan kamera sekali. Cheers. Okay, right, jom, let's go. Gurau je, jangan serius sangat. Okay, bye. Semoga jumpa lagi. See you and I see you. Teruskan perjalanan menuju ke Kem Agas. Okay, kejar sikit orang depan tadi. Okay, you can do it. Okay, so dah ada signboard ni. Nampaknya Kem Hari dekat depan tu je kot. Tak jauh dah. Eza, tu dah nampak kemah dah. Okay. Ini Kem Hari. Pukul berapa kita sampai Kem Hari? 1 minit. Ngam, pukul 2 sampai sini. Kem Hari pukul 2 kita sampai. Okay. Tapi kita tak stay kat sini lah. Ni grup yang tadi 18 orang. Diorang buat trip untuk nenek je. So malam ni diorang stay sini Kem Hari. Esok diorang Depak pergi untuk nenek. Semalam lalu. So kita teruskan pergi Kem Belumut. Kalau tak ada aral mungkin sejam lah targetnya sampai ke Kem Belumut, InsyaAllah. Okay. In case kalau Kem Hari tu penuh, depannya ada satu lagi campsite, tu boleh pecah lah. Tadi separuh, mungkin separuh pergi sini. Ni mana ni? Kem Hari juga. Hari baru, hari lama kot. Tadi hari Senin mungkin, ini hari Selasa. Okay. Kita terus berjalan. So dia orang bagi lah, separuh kat bawah, separuh kat atas. Kita jalan lagi Belumut. Jumpa sofa. Daripada Kem Hari ni sekarang pukul 2.27. Jom kita terus jalan menuju ke Kem Belumut, InsyaAllah. Targetnya dalam sejam lagi lah daripada sekarang. Tapi katanya pacak dia tak ada kesian. Tengok lah depan. Tu dah mula dah. Tunjuk lah. Ni dah start. Aduh je ni. Tak pacak lah. Jom lah naik lah dulu. Sambung kat atas ni. Macam ni lah daripada tadi. Pacak dia tak ada kesudahan. Guide pun dah jauh dia depan. Tinggallah kami berempat. 4 budak hitam panjat gunung. Tok nenek masih belum sampai. Tadi bila dah sampai jalannya rata sikit, ingatkan dah habis. Rupanya tidak, masih banyak lagi pacak kat depan ni. Rasanya dah berapa kali take 5 ni tak sampai lagi. Uish, boleh tahan. Okey, ada sofa depan nampak ya. Take 5 ni baru betul-betul take 5. Okey. Allah, bini kau tak gigi dah panjang lagi ni. Okey, bye bye sofa. Sambung lagi memacak ke depan. Sambil-sambil tu
Aku nak buat iklan sikit. Aku perasan ada satu cakaran ni kat depan ni. Kau nak tahu tak cerita di sebaliknya? Cerita dia bermula pada tanggal 30 Jun 2025. Ada seseorang lelaki kacak bergaya, botak tapi segak, balik rumah lalu berjumpa dengan sang isteri. Beliau pun berkata, "Yang, abang nak pergi trip ke Yongyap lah pada 16 hingga 18 Ogos nanti." "Kenapa tu?" "Sebab time tu je yang Fahmi ada." Fahmi pula, bukan nama sebenar. Cop. Okey. Lalu sang isteri pun cakap, "Tak payahlah duduk kat rumah je. Tapi I have to go. Kalau macam tu, kau rasakan ni." Piau. Aduh. Begitulah cerita dia. Tamatlah iklan kita yang tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati. Kita teruskan lagi layan pacak ke depan. Nampaknya macam ada kawasan pokok tombang depan ni. Nak runtuh ni, subhanallah. Allahu Akbar. Tahu bila berlaku ni, tapi itulah. Ni landslide dia ni. Daripada atas tu tanah runtuh sampai sini. Allahu Akbar. Kuasa Allah macam-macam. Atas kehendak dia, semua benda boleh berlaku. Take 5 lagi kat sini. Tapi tempat ni serius cantik. Tengok dah mula bermosi. Okay, pohon pokok ni nampak hijau dia. Sejuk mata memandang. Tengok pada mata rakan-rakan kita masing-masing. Anda boleh nampak lah betapa manisnya ataupun betapa kelat dan pahitnya kehidupan ini. Abang minta ide. Itulah, hidup ni keras bang. Abang minta ide. Cantik lah tempat ni. Corner baring lagi. Akhirnya. Okay. Kat sini ada mention last water stop. Refill here. Maknanya naik ke Tok Nenek, Bubu, Yongyap esok dah tak ada air. Sini je lah last water point. So sekarang kita sampaikan dulu ke campsite. Camp Berlumut. Akhirnya alhamdulillah sampai pukul 3.40 sekarang. Kaki dah mula lebam. Untuk hari yang pertama ni, harapnya hari kedua lebih hebat daripada hari ni. Yes, alhamdulillah. Kita punya pacer, kita punya shooter depan ni dah siap pasang kemah. Mantap. Berapa sampai? Baru je. Aduh, hai. Camp Berlumut. Alhamdulillah, kita dah dari sini. Kita punya guide pun dah pasang fly. Dah siap. Okay dah, jom kita keluar ration. Boleh bagi. So inilah dia water source dia. Water point. So kita kena top up air sini. So maknanya mandi pun mandi bawah sana. Mandi pakai ni lah. Mandi pakai gayung. Air dah, jom kita cari pot dulu mana nak set up kemah. Trip kali ni aku try set up pakai kemah pula. One person punya kemah daripada Kalahari. Nak test lah tidur kemah best ke tak, kemah solo ni. Sebab sebelum ni semuanya kebanyakan bila tengok campsite ada pokok,
Aku akan bawa hammock sebab prefer hammock dengan fly je. Tapi kali ni nak try lah pelbagaikan. Start kemah Tab 10 ni mudah je. Cuma bila pacak kemah ni leceh dia sikit. Nak kena cari tempat yang rata dan makan space sikit lah. Okay, settle pasang. Macam ni lah gaya dia. Sebabkan tempat dia tak ngam-ngam segi tiga, segi empat. So dia macam ni lah, ada batu-batu. Kita tengok dalam. Okay. Dalam dia macam ni lah. So atas dia kita sangkut. Itu batu minat dia ni pun boleh tarik lagi nanti. Kemaskan sikit lagi. Makan malam kita hari pertama ni. Apa ni? Tom yum. Tom yum ayam ke ayam masak merah ni? Tom yum ayam. Tom yum ayam dengan fish ball. Sayur goreng campur. Nasi putih. Air DIY. Apa ni? Teh halia. Inilah suasana dia. Okay, lepas set up semua. Kemah solo. Tu open tent. Dapur. Kemah solo lagi. Ada 2 hammock. Bawah fly ni. Ni lagi kemah seorang satu. Tu tempat korang sembayang. Sebabkan ada 7 orang je dekat camp Belumut ni. So kita king lah hari ni. Jom makan. Bismillah. Lepas makan malam, kita lepak-lepak. Sementara nak tunggu maghrib. Sekarang pukul 7.25. Kalau ikutkan maghrib sini 7.29. Kita tunggu sekejap lagi. Dengar tak alam waktu maghrib tu? Azan dulu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, cukup sekadar ini perkongsian perjalanan kami pada hari pertama. Malam ni kami solat maghrib dan isyak berjamaah. Lepas tu kami rehat pada malam yang pertama ni sebelum prepare untuk esok hari kedua. Semoga kita jumpa lagi. Stay tuned guys untuk next episode coverage for day 2 hiking PNB YY. Okay, selamat berjumpa lagi. Terima kasih kerana subscribe channel aku. Assalamualaikum.